harga bawah RM15 je. Cantik-cantik macam ni akak. Tudung ni kan akak, kalau kata akak nak cepat bersiap ataupun hari tu akak tak ada mood nak pakai tudung-tudung yang berselempang ke, nak kena pakai shawl ke, akak nak pakai tudung bawal ke, akak beli je, akak pakai je yang ni akak nampak tu akak, bila akak lipat terus cantik, terus jadi. Nampak akak dekat bahagian tepi, nampak tak dekat bahagian sini. Akak nak lipat dalam lagi pun boleh, akak nak lipat kat luar macam Faizi biasa ni pun boleh. Akak kain Korean Mosquito memang cukup-cukup cantik, memang cukup-cukup memerintau. Lepas tu dekat bahagian dagu ni, kalau akak jenis pakai yang berdagu, akak tarik je dekat bahagian depan ni, memang tak akan melorot tau. Lepas tu dia ada satu tulang kiri dan kanan dekat sini, sebab dia nak bagi akak efek draping tu. Akak nampak tak? Ya Allah, sangat cantik efek draping dia Allah. Kalau akak dengar harga, memang tak akan percaya. Dekat dalam beg kuning harga bawah RM15 je. Cantik-cantik macam ni akak. Tudung express, sarung je terus siap, bidang 48. Kalau akak buat atas bahu macam ni, boleh jadi bidang 48. Lepas tu kalau akak bawa turun, nampak, boleh jadi bidang 50. Labuh depan, labuh sisi, labuh juga dekat bahagian belakang. Akak jangan risau, akak tak akan tertukar depan dengan belakang, sebab dekat bahagian depan dia ada tag macam ni. Yang penting kalau akak muka kecil ke, muka besar ke, akak nampak, akak nak buat visor ke, akak nak buat serial, tak ada masalah, langsung akak lipat terus jadi. Nampak tu? Ya Allah, sangat cantik kejadian dia punya owning. Kalau akak nak juga, pergi tengok dekat dalam beg kuning sekarang ada 20 lebih warna tau.